Halo, Assalamualaikum dan kembali lagi ke channel Sakura Jufri. Di tangan saya ini kita ada 5 pack booster pack Ultraman card game. Di sini, Vortex of Azure memfokuskan 2 jenis Ultraman berwarna merah dan juga biru. Di series apa je ada Ultraman ni? Kita ada di series Gaia, Mebius dan juga Rosso dan Blue. Okay, first pack, let's go. Okay, kan untuk kumpul point kita letak ke tepi dulu. Okay, and then kita akan letakkan 4 kad di bahagian depan. Let's go. First card kita, alright, Ultraman Rosso, Ultraman Arc. Efek dia sangat bagus ni guys. Card Searcher, Blazer level 3. Okay, BP increase. Alright, Scene card, Favorite Icarus. Okay, sudah masuk kad biasa, kita skip saja. And then lagi satu singkat, For Today We Are Ultraman. Alright, and kad apa ni guys? Voila, Ultraman Zero. Okay, BP increase jika opponent adalah Kaiju dan Kaiju Gormora. Alright, pack biasa. Okay, second pack kita dapat kad apa di dalam? Okay, seperti biasa, kad untuk point ni kita letak ke tepi. 1, 2, 3, 4. Okay, letak bahagian depan. Voila, Ultraman Gaia. Alright, Ultraman Blue. Okay, efek biasa saja kecuali Gaia tadi. Gaia tadi nampak macam bagus lah. Okay, BP increase when power type. Zadime. Okay, BP akan jadi extra when opponent adalah ARM. Okay, kad biasa, kita skip. Satu singkat. Okay, Triple R yang pertama, Hunter Knight Tsurugi Ultraman Hikari. Tuan-tuan dan puan, ini dia adalah Scene Searcher dan itu dia Ultraman Dyna, kad rare. Alright, so triple rare, double rare yang pertama kita. Okay, nice. Kad ini meta guys sekarang. Hunter Knight Tsurugi ni memang ramai orang nak. Okay, so next pack. Okay, satu kad kita letak tepi dan 4 kad letak bahagian ke depan. And voila, masih lagi tak ada triple SP ataupun AP. Alright. Okay, Ultraman Arc, Ultraman Blazer. Okay, singkat, What We Have to Protect. Okay, fokus pada Ultraman Rosso dan Blue singkat ni. And kad biasa. And then still lagi singkat untuk Ultraman Rosso dan Blue. Dan itu dia kad rare Ultraman Rosso. Okay. So dua efek ni adalah efek untuk kad searcher lah. Bagus. Masih lagi tak ada triple R ataupun triple SP. Second aspect. Okay, alright. Kad untuk kumpul point letak ke tepi. And 4 kad kita letak bahagian depan. Voila, alright, Ultraman Gaia level 2. Dyna. Alright. Mebius. Okay, still lagi kad biasa. Okay, Golba, musuh Ultraman Blazer ni guys. Okay. Itu dia singkat Pride of Guys untuk Ultraman Mebius. Okay, dan still lagi kad R ataupun rare Ultraman Gaia biasa. Dan kita ada support card untuk Ultraman Arc iaitu Guild Arc. Okay, nice. So kita boleh lah cuba try buat deck Arc dan juga Guild Arc ni. Okay, last pack. Semoga dapat cuba SP.
3, 4. Alright, letak bahagian depan. Bismillah. Okay, Gaia, Ultraman Blue, Mebius. Okay, Golba. Okay, kat biasa. Alright, Resurrection of Agul. Dan itu dia kat R rare. Dan juga level 3 untuk Agul. Okay, nice. Efek dia memang sangat nice. So, seperti yang saya cakap, betul lah, di booster pack ini dia just memfokuskan kepada Ultraman, Mebius, Hikari, Rosso Blue dan juga Gaia Agul. Alright, so hanya satu double R terbaik. So, nantikan unpacking seterusnya guys.